Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 2, soalan 7. So tajuk dia adalah vektor. So ni A ni, dia suruh Raja menunjukkan vektor PQ lah. So dia minta kami cari vektor unit dalam arah PQ. Okay. So dari gambar kami nampak vektor PQ boleh diwakili oleh negatif 5i tambah 5j lah. Okay. So sini dia nak kami cari vektor unit. So kami cari dia punya magnitude dahulu. Square root of negative 5 square plus 5 square. So sini kami dapat 2 square 5 square root 2. Okay. So sini kami boleh cari dah. So vektor unit bagi vektor PQ sama dengan 1 bahagi magnitude dia, lepas tu darab dengan vektor dia sendirilah. Okay. So pemudahkan kami akan dapat square root 2 per 2i tambah square root 2 per 2j. B tu. So Raja menunjukkan sisi 4 ABCD. So vektor ini AB, vektor AB, vektor DC. So vektor AE sama dengan 1 per 4 AD. So saya terus label lah 1 and 3. EF equal to 3 per 5 AC. So this one is 3, this one is 2. Okay, ungkapkan ni. So BD. So BD. Okay, macam mana kami nak pergi? Kami guna BA plus AD. Okay, so BA kami kandilkan negatif 20x AD. So kami terus guna hubungan tu lah, iaitu 4 bagi AE. So negatif 20x plus 4 kandil dengan 8y. So dia kami akan dapat negatif 20x plus 32y. 2 tu EC. Okay, EC macam mana kami nak pergi? Okay, so saya guna laluan ED plus DC. Okay, so ED adalah 3AE, correct. Okay, DC saya terus guna yang beri lah, iaitu 25x minus 24y. So AE saya ganti dengan 8y. Okay, so ini masih sama. So final kami akan dapat ini. Okay, seterusnya dia suruh kami tunjukkan titik BFD adalah segaris. So BD kami sudah ada. So kami mau cari lagi satu vektor yang mesti ada F lah. So sini saya guna vektor BF lah. Okay, ini vektor BF. So saya guna laluan BA campur AE campur EF. Okay, so BA saya ganti dengan negatif 20x. BE saya ganti dengan 8y. EF saya ganti dengan 3 per 5 EC. Okay, so negatif 20x plus 8y plus 3 per 5 EC saya ganti dengan 25x lah. So sini saya akan dapat negatif 5x plus 8y. So saya sambung lagi. Saya mau ungkapkan dia dalam sebutan BD. Okay, so BD adalah 22x plus 32y mah. So sini bermaksud saya faktorkan 1 per 4 keluar. So di ini kami dapat 1 per 4 BD. Tapi ini tak cukup, mau tulis lagi lah. So kami sudah dapat bahawa BF dan BD adalah selari. So BF selari dengan BD, tak cukup lagi Dan B ialah titik sepunya. So maka B, F dan D adalah segaris.